Semalam YB Hanayo, Menteri Belia Sukan, terpaksa umum beberapa pemerkasaan baru dalam konteks kawal selia dan perlindungan keselamatan atlet dalam sukan tempur full contact berisiko tinggi. Sebab apa aku cakap terpaksa? Memang terpaksa. Baru-baru ni aku rasa semua orang tahu kita ada so-called influencer. Dia pergi buat Warzone World Champion WWC. Kau tengok ada gimmick-gimmick bodoh bergaduh, mesti ada face off, budak-budak bawah homo apa benda semua. Tak cantik lah. Benda jadi tak cantik. Jadi bila KBS masuk siasat, rupa-rupanya penganjuran WWC ni tak ada kelulusan rasmi. Bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576, tak ikut standard keselamatan kerajaan. Tak ada kelulusan teknikal, garis panduan umur peserta apa semua tak ikut. Senang cerita serba-serbi penganjuran WWC ni tak ikut, tak patuh kepada piawaian Badan Sukan Kebangsaan. So KBS bagi warning, jangan teruskan. Kau teruskan juga dengan kau penganjur, peserta semua kena blacklist. Penganjur WWC akur lah. Dia akur, buat permohonan maaf, hantar permohonan rasmi kepada KBS dengan Pesuruhjaya Sukan Malaysia PJS. Dan dia orang ubah format apa semua, buang kategori budak bawah umur, budak 15 tahun apa semua. Maka KBS terima permohonan itu, tapi dia tak ada special ke apa, ikut jalur, ikut queue. Ramai lagi mohon, engkau tunggu situ dan diam. Maka semalam YB Hanayo umum 3 perkara. Pertama, larangan penyertaan atlet bawah 15 tahun dalam acara full contact punya sukan tanpa pelindung keselamatan. Hanya kejohanan rasmi anjuran Persatuan Sukan Kebangsaan ataupun negeri sahaja yang berdaftar boleh libatkan atlet muda bawah pengawasan ketat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pesuruhjaya Sukan akan gubah balik garis panduan baru untuk pastikan setiap acara sukan tempur ni dibuat secara profesional, beretika, selamat. Bukan buat ala kadai, ikut suka hati tekak kau lah, nak buat gimmick itulah, gimmick inilah. Yang ketiga, Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS akan gather all the data yang lebih menyeluruh, merentasi semua disiplin sukan. Tak kira lah jumlah kejohanan ke, atlet ke, kadar kecederaan ke, isi kesihatan ke, semua akan dikumpul menjadi satu data. So, itu adalah 3 perkara yang diumum oleh KBS, oleh Hanayo semalam dalam konteks yang viral baru-baru ni, WWC. Yang kau tengok nak bergaduh apa semua itu 3 perkara penambahbaikan yang kerajaan umum bagi pada korang. Dan selain daripada WWC, YB Hanayo juga semalam ada sentuh mengenai budaya hooligans dalam sukan bola sepak kita. Bergaduh sama-sama menyokong, rusuhan lepas perlawanan. Baru ni Selangor lawan Persib Bandung. Kau tengok ada bergaduh kat luar apa semua tu, itu hooligans. YB Hanayo sebut juga perkara itu. Maka kredit kepada Hanayo lah. Sebab walaupun ada desakan keras untuk KBS ini tak payah layan lah permohonan WWC ni, sebab tengah-tengah melanggar segala undang-undang. Tak ada kelulusan, buat pula tak ikut garis panduan, libatkan pula budak-budak bawah umur. Tapi YB Hanayo pilih untuk bagi muka lah. Tak apalah, YB kata okey lah, daripada kita ban sukan itu, kita bagi muka, minta dia orang supaya ikut arahan, ikut peraturan, ikut garis panduan yang kita tetapkan. Okey lah. Sebab kerajaan pandang tinggi sukan sukan tempur ni, maka sukan tu dulu kena jadi sukan profesional, dianjurkan secara profesional. Jangan duk buat gimmick bergaduh. Aku tak boleh brain, aku tahu. Duk bergaduh sana sini, dia orang ingat kita percaya dia orang ni betul-betul bergaduh. 2026 dah, semua orang dah cerdik dah. Maka kredit kepada Hanayo, shout out kepada YB Hanayo, Menteri Belia Sukan hari ini.